Melabur satu hari boleh dapat pulangan 20%. Nak tak? Katakan 84% rakyat Malaysia sebenarnya tiada simpanan tetap setiap bulan. Saya pernah dapat 5 angka kurang daripada 1 minit. Ada 141,000 kes kebankrapan yang dilaporkan yang ditadbir pada tahun 2024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu saya sekali lagi bersama Cik Faizal. So hari ni kita ada podcast Jom Borak PMS Educast. Tapi yang bestnya hari ni kita punya podcast ni disedapkan lagi oleh Bake to Bite. Kalau siapa-siapa yang suka makan cream puff, boleh dapatkan di Bake to Bite. Memang sedap seluruh Muazzam ni. Memang best. Dan juga podcast kita kali ni, kita bukan ada satu penaja tapi kita ada dua penaja. Kita ada Cafe Koi, iaitu pusat latihan inkubator bagi Keusahawanan Jabatan Perdagangan Politeknik Muazzam Shah. Okey, dah habis dah pasal saya nak cerita pasal pengenalan sikit pasal podcast kita pada hari ni. Tapi kenapa saya macam mendung sangat ni? Okey, saya nak cakap dekat tuan-tuan macam ni tau. Saya ada baca satu cerita sebelum saya datang podcast ni. Ada 141,000 kes kebankrapan yang dilaporkan yang ditadbir pada tahun 2024. 141,000 tuan-tuan. Bayangkan macam mana kes tu boleh meningkat saban tahun dari tahun ke tahun. Jadi untuk podcast kita pada hari ni, kita bukan nak cerita pasal kebankrapan. Kita nak cerita pasal sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Apa yang sikit, apa yang lama, apa yang bukit tu kita akan tanya panel-panel kita kejap lagi. Tapi kita nak cerita hari ni pasal simpanan versus pelaburan. Kita bawa 3 ahli panel khusus untuk kita bincangkan topik ni pada pagi ni. Dan kita perkenalkan panel kita yang pertama adalah Dr. Raziah binti Muhammad Dani. Yang ni adalah bos saya. Bos saya ni. Beliau merupakan ketua program Diploma Perakaunan. Nampak. Saya gabra sebab apa? Tak ada prompter. Lain kali yang dekat luar tu, kalau tengok, tolonglah sedekahkan prompter kat saya, okey? So, kita ada Dr. Raziah binti Muhammad Dani, ketua program bagi Diploma Perakaunan. Beliau juga merupakan pemegang ijazah sarjana, Dr. Falsafah bagi bidang perakaunan. Dan beliau adalah penulis buku 101 mengurus keuangan dengan bijak bagi si kacak. Dan yang lebih penting lagi, Dr. Raziah ni baru-baru ni dah terima satu award tau daripada pengiktirafan pihak luar. Nanti kita tanya dia. Okey? Dan itu Dr. Raziah. Say hi Dr. Raziah. Okey, hai, Assalamualaikum semua. Okey, saya Dr. Raziah Madani. Okey, betul merupakan pensyarah di Politeknik Muazzam Shah. Okey, saya juga merupakan ketua program Diploma Perakaunan. Okey, di sini alhamdulillah. Okey, bercakap tentang tokoh akademia tadi. Okey, alhamdulillah baru-baru ini saya telah menerimalah satu anugerah tokoh akademia daripada MSDA. Okey, sebenarnya saya cerita sedikitlah tentang diri saya, okey. Okey, pertama sekali apa yang saya nak cakap, saya sebenarnya mula dalam bidang kewangan ni, bermula pada tahun 2018 lagi. Masa tu saya ada satu passion yang mana saya rasa saya nak educate ataupun saya suka berkongsi tentang tips-tips kewangan anak muda, terutama di media sosial lah. Bermula tahun 2018 tu, dan saya banyak menulis sebenarnya artikel popular juga. Selain daripada e-book lah. Yang mana antara artikel-artikel tu featured lah by M-Star Online juga. Yang ni memang diorang ambil daripada media sosial saya lah, Facebook dan sebagainya.
Okay, selain daripada itu, newspaper dan juga Dewan Siswa lah oleh Dewan Bahasa Pustaka. Okay, dan paling latest saya ada menulis berkaitan satu topik iaitu literasi kewangan penting ada dalam kurikulum universiti. Pada September 2024 lah, featured by Dewan Siswa, Dewan Bahasa Pustaka. Nampak tak tuan-tuan, kita bukan calang-calang bawa panel kita untuk topik hari ini. Jadi tadi kita dah berkenalan dengan panel kita yang pertama. Jadi seterusnya kita berkenalan dengan panel kita yang kedua. Panel kita yang kedua ni adalah rakan baik saya. Tapi saya nak cakap sesuatu tau. Rakan baik saya ni, dia punya pengalaman dia memang sangat luas. Okay? Bekerja dengan banyak bank, Maybank, Agro Bank, Hong Leong Bank, Public Bank. Namakan saja bank-bank. Dia memang bank, banyak. Okay? Tapau Bank. Tapau Bank. Tapau Bank. Tapi yang pentingnya, beliau merupakan Senior Associate Member of Chartered Institute of Islamic Financial Planner, CIIFP, yang dikeluarkan oleh Bank Negara Malaysia, dan juga beliau adalah pemegang lesen untuk MII, iaitu Malaysian Institute of Insurance, untuk lesen Part A, Part C dan juga SELI. Beliau tak lain tak bukan, saya perkenalkan saudara Muhammad Amin bin Borhan. Terima kasih Encik Faizal. Sebenarnya CIIFP itu adalah Chartered Institute of Islamic Financial Professionals. Okay. So dapat associate member pada tahun 2022 kot, tak silap saya. Dan pengalaman bank tu sebenarnya disebabkan bidang saya pun sebenarnya bank. So dulu-dulu tu kira macam kalau nak kerja memang kerja bank. So memang tak cari kerja lain. Cari kerja bank je. Tapi tuan-tuan semua, saya sebenarnya saya bukan nak alert tentang dia kerja-kerja banyak bank tu tau. Saya nak cerita bahawa dia masih lagi bujang. Okey, yang tu saya nak alert. Tapi kita tanya saudara Amin nanti macam mana untuk dia dia berkecimpung dengan lebih lanjut dalam bidang perbankan ni, dan juga apa kaitan dengan topik kita pada hari ni. Nanti kita akan selusurilah. Dan seterusnya saya rasa saya nak memperkenalkan panel kita yang ketiga. Panel ni saya rasa bukan calang-calang bukan calang-calang. Luar biasa. Ini dia, saya perkenalkan Tuan Haji Badrul Hakimi Muhammad Bastamam. Tapi saya nak baca CV dia dulu. Yang ni CV dia, ya Allah ya Tuanku, memang pam-pam-pom. Kalau dah nama ustaz, memang akan berkaitan ni memang dengan agama je. Tapi tuan-tuan, saya nak cerita dengan tuan-tuan lebih daripada 20 tahun tau ustaz terlibat dengan penyampai siri khusus asas haji bagi lembaga tabur haji, dan lebih 20 tahun mewakili negeri Pahang sebagai ahli muzakarah hari kebangsaan. Beliau juga adalah individu yang dilantik sebagai pengkursus tanah air Pekta Kanan bagi negeri Pahang, dan dilantik sebagai pembimbing ibadat haji tanah suci tabur haji untuk 5 musim haji. Tuan-tuan mesti ingat ke lupa tak tahulah. Tapi ustaz kita ni adalah pernah terlibat dalam Forum Perdana Ehwal Islam, RTM. Nampak muka handsome macam ni, takkan tak ingat, mestilah kena ingat. Okey. Tapi kita sekarang ni bicara tentang simpanan versus pelaburan. Kenapa saya bawa ustaz? Sebab ustaz akan bercerita tentang pelaburan high risk investment. Tapi macam mana ustaz boleh masuk dalam line line pelaburan pula ni? Nanti kita tanya ustaz lah. Boleh. Boleh ustaz Boleh. Okey. Jadi mungkin kita berehat sebentar. Kita akan teruskan dengan round pertama kita sebentar lagi. Okey, bertemu sekali lagi dalam Jom Borak pagi ni. Okey, kita dah berkenalan dengan panel-panel kita. Jadi itulah doktor, kita nak pergi teruslah. Kita tanpa membuang masa lagi, kita nak bincangkan terus topik kita pada pagi ni.
Tapi itulah doktor tadi saya cakap kan, ada 141,000 kes lebih yang ditadbir untuk kes kebankrapan yang berlaku pada tahun 2024. Itu menurut statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Insolvensi Negara. So saya rasa macam daripada satu tahun ke satu tahun kes tu semakin meningkat. Jadi apa yang doktor nak komen berkenaan perkara itu? Okey, terima kasih Cik Faizal. Alright. So sebenarnya waktu mula-mula saya dapat topik ni, sikit-sikit lama-lama jadi bukit. Okey, simpan atau melabur. So bila dapat topik ni, saya rasa macam satu topik yang sangat menarik untuk kita kupas. Okey, dan dia sangat berkaitan dengan kehidupan kita bila kita sebut tentang kewangan terutamanya. Okey, tapi sebelum tu saya nak tambah sikit. Okey, selain daripada statistik kebankrapan yang ada oleh Jabatan Insolvensi Negara ni, okey, ada satu juga latest statistik yang dikeluarkan oleh jaringan pendidikan kewangan ataupun Financial Education Network lah, FEN. Okey, yang mengatakan 84% rakyat Malaysia sebenarnya tiada simpanan tetap setiap bulan. Okey, so dekat sini KWSP adalah satu ahli kepada FEN tadi, mengendalikan satu kajian ni lah. Dia menemui data strategi daripada literasi kewangan kebangsaan bermula tahun 2019 hingga 2023. So dekat sinilah sebenarnya daripada data ni 52% rakyat Malaysia sebenarnya suka untuk ketepikan minimum RM1,000 untuk kegunaan kecemasan. So bila kita kata topik simpan versus labur, so dekat sini sebenarnya satu perkara yang saya nak saya rasa highlight lah satu perkara penting. Okay, bila orang kata simpan versus labur, okay, simpan ni sinonim dengan perkataan menabung. Menabung, ya betul. So bila kita kata labur, boleh ke nak melabur, berisiko pula. So orang akan menjadi satu tanya-tanya lah kepada kita kan. So sebab tu kita sebagai rakyat Malaysia lah, kita kata dekat sini, okay, perlu faham dekat mana level kita, dan kita perlu tahu kita ada 3 level risiko lah, okay, yang kita perlu faham. Okay, yang pertama adalah low risk, yang mana kita sebenarnya di tahap rendah ni, orang selalu sebut nak melabur ni kita nak return. So low risk, low return lah. So antara contoh-contoh instrumen yang ada untuk risiko rendah ni, okay, antaranya adalah ASB, okay, tabung haji, fixed deposit. Ni antara instrumen yang selalu orang katakan berkaitan dengan simpanan. Tapi bila kata simpan versus labur, sebenarnya kita boleh pilih instrumen kewangan yang boleh kita letakkan duit kita. Dan salah satunya adalah ASB dan tabung haji lah. Dia masuk low risk tu, maksudnya kalau kita labur ASB ataupun tabung haji tu, maksudnya dia tak ada langsung risiko kerugian. Okey, dekat sini sebenarnya bila kata ASB tabung haji, dia masih lagi kepada simpanan. Okay. Sebab ramai orang anggap kita nak simpan di tabung haji, simpan di ASB. Itu yang selalu diterapkan lah oleh culture kita kan. So dekat situ orang kata itu melabur lah. Tapi sebenarnya pelaburan ni dia boleh start dengan medium risk dengan high risk juga. Saya rasa yang tu panel kita lah yang lain yang akan terangkan lah kan, medium risk dan high risk tu. Dan low risk ni bila kita simpanan tadi, bukan tak ada risiko, tapi prinsipal kita selamat. Maksudnya duit kita yang asas tu selamat, dan kita dapat dividen at least lebih daripada kadar inflasi kita. Kadar inflasi kita katalah 2 hingga 3.5%, kita ambil average 3%. At least ASB tabung haji bagi kita lebih daripada kadar inflasi, dan itu selamat lah. Kalau tahun lepas kita punya ASB dengan tabung haji berapa persen tu? Kalau seingat saya untuk ASB 5.75 lah. Tapi tu belum masuk lagi penolakan zakat dan sebagainya. Alright. Jadi itulah yang dikatakan sebagai low risk. Jadi selalunya kalau kita nak simpan, kalau kita nak melabur, kita nak simpan tu, maknanya kita kena simpan dekat tabung haji. Sama ada tabung haji atau SB, kita sarankan. Kita tak boleh simpan dekat akaun biasa. Tapi tak dapat benefit dari segi dividen lah. Mungkin saya boleh tambah sikit lah. Kalau bisa contoh kalau kita simpan dekat akaun biasa, contoh akaun simpanan masuk gaji kita lah kan. Okay, data yang saya dapat ni dia ada tier dia. Untuk
per 100,000 yang pertama, interest yang dia akan bagi hanyalah 0.05. Sikit. Sikit sangat. Sikit macam tak berbaloi langsung Untuk saving account ya. Untuk Ah, saving account saving. yang biasa. So per 10,000 yang seterusnya barulah ada peningkatan. Tapi peningkatan interest itu sendiri tak lebih daripada 1%. So jadinya tepuk dada, Tanya Tanya dia saudara. nak simpan dekat terus letakkan duit dekat kita punya savings account ataupun tempat yang mendatangkan SB pulangan ataupun lebih lah. tadi. Tapi yang penting kalau kita tengok daripada apa yang doktor cakap tadi tu, yang lebih daripada 50% rakyat Malaysia yang tak ada saving Terutama kan? untuk dana kecemasan. untuk dana kecemasan tu, saya rasa low risk pun they should dia Betul. perlu letakkan duit tu untuk simpanan walaupun dia adalah untuk low risk punya tu kan. Sebab bagi saya tak ada simpanan, macam mana you nak menelusuri hidup untuk Betul. hari-hari yang berikutnya kan. Macam bila kita dapat gaji tu kita habis macam tu sajalah. Betul. Dia berbalik kepada pengurusan kewangan yang baik lah. Dia berbalik pada pengurusan kewangan yang baik. Jadi Amin dah banyak kan kerja dekat bank. Betul tak? Banyak kerja kat bank. Soalnya kan Amin tengok ramai tak orang pergi buat pelaburan ni Min. Mestilah ramai jawapan dia. Betul tak? Mestilah ramai. Tapi sebenarnya soalan saya nak tanya, dalam banyak-banyak komposisi kaum ni, Amin rasa kaum mana yang suka banyak menyimpan, kaum mana yang suka banyak melabur, ada tak? Kalau ikut pemerhatian Amin lah masa Amin kerja kat bank So tu. ni tak ikut statistik. Ni tak ikut statistik. Pandangan Ni kasar. disclaimer ni tak ikut statistik tau. Ni kita tanya panel masa dia bekerja dulu. Okey. Baik. Sebagai makluman lah, saya dulu kerja dekat public bank sebagai PFC lah ataupun personal financial consultant, which is yang memasarkan produk-produk yang berbentuk pelaburan lah. Jadinya pada ketika itu yang banyak melabur ni definitely sebagaimana yang kita faham dan juga tahu rakyat Malaysia yang ada literasi kewangan yang tinggi adalah dari kalangan kaum Cina. Okay, jadi kaum Cina dia memang banyak buat pelaburan dan juga pelbagai pelaburan yang dibuat lah. Okay, dan diikuti dengan kaum India. Kaum Melayu pada ketika itu mungkin boleh kita letakkan di tanda yang ketiga dah. Dan sebenarnya tergantung kepada lokaliti. Kebetulan pada waktu saya bekerja dulu di Balakor. Okay. Kat situ memang Memang ikut komposisi kaum dia lah. betul. Tapi sebenarnya kan bertitik tolak daripada macam contoh kalau macam you ada duit mesti you akan melabur. Betul. Tapi kalau you tak ada duit macam ni you nak melabur. Betul. Sebab Kalau saya kata tadi. kan? Maaf. Saya macam Tak apa. sebab saya kata tadi kita ni sebenarnya perlu ada satu mindset. Kita perlu ke sistem menyimpan dulu. Baru kita boleh melabur. Mungkin ada sedikit lah pencanggahan dari segi high risk, high return tadi kan. Tapi itu pendapat saya lah. Sebab bila kita kata rakyat Malaysia ni macam tadi kata kalau ikutkan Melayu lah kan yang paling kurang. Sebab apa? Sebab kita ni dah ada culture fast saving. Yang mana kita memang dah ada KWSP. So dekat Malaysia ni kita rasa bertuah ataupun mungkinlah itu manfaat yang terbaik lah untuk setiap pekerja sebab dia orang dah ada KWSP 11% tolak daripada sendiri gaji dan 13% daripada majikan. So at least 24% tu dah ada dah untuk persaraan kononnya. Tapi sebenarnya tak boleh berharap sangat kepada KWSP saja. Sekarang pun dah ada akaun 1, 2, 3 yang boleh keluarkan kan. So memang kena daripada awal lah kita pupuk untuk start menyimpan dan bila dah sampai ke level stabil tu dah boleh melabur dan sebagainya. Okey, tadi Dr. Rat dia dah cerita tentang kita untuk low risk punya segmen. So sekarang ni kita tanya Encik Amin lah. Untuk medium risk macam ni Encik Amin? Medium risk, okay, kalau low risk kita kata tiada risiko ataupun hampir tiada risiko lah, which is kita tak risau yang benda tu pelaburan kita tu tidak akan mendatangkan keuntungan ataupun balik profit lah. Okay. Jadinya kita melihat, jika kita melihat kepada moderate risk ataupun medium risk, ini yang masih ada risiko
akan tetapi tak sebesar risiko ataupun jika berlaku kerugiannya taklah terlampau besar. Jika kita lihat instrumen ataupun data daripada top performing instrumen yang saya nak ketengahkan kat sini adalah unit trust lah. So unit trust yang paling perform untuk dalam tempoh 2 tahun, performance dia 108%. 108% dia punya performance dia. Tapi itu yang paling top lah. Dan sebenarnya unit trust yang ada dekat dalam Malaysia ni ada banyak dan berbagai lah. Okay. Selain daripada unit trust, kita ada produk-produk yang lain. Sebagai contoh, kita ada insurance yang dilinkkan dengan investment, dan juga pelaburan-pelaburan yang berbentuk apa? Pelaburan yang berbentuk kita boleh ambil daripada money market. Cik Z dah melabur belum? Saya sebenarnya kalau itulah masalah dia sebab kita ada duit. Boleh. Ni disclaimer ke? Cik Z ni dia duit banyak. Cuma dia tak tahu di mana dia nak laburkan je. Jadi Cik Z, kalau macam itu, kita kena cari profesional yang faham dan fasih pasal kewangan. Contohnya, saya lah. Jadi Cik Amin, selain daripada itu, macam orang bertanya, kalau macam contoh kalau kita cakap kalau loris ni kita pi lah dekat bank, kita pi simpan duit dekat tabung haji ke, kita pi dekat bank kita simpan duit, so selesailah. Tapi kalau medium ni kita pergi kat unit trust je lah ke macam mana? Tak semesti unit trust. So macam yang saya cakap tadi, pergerakan ataupun market untuk investment ini akan sentiasa ada. Jadinya pergerakan itu yang pergerakan harga pasaran pelaburan itu yang akan menentukan kita untung ataupun kita rugi. Sebagai contoh, kita melabur dalam unit trust dan pergerakan harganya berbentuk harian. Okay. So bila kita sebut unit trust ini adalah satu portfolio yang mengandungi pelbagai saham dalamnya dan diuruskan oleh pengurus yang bertauliah lah. Okay. Yang bestnya dalam unit trust ini, kita tak menguruskan sendiri, diuruskan oleh pengurus yang profesional. Okay. Dan yang tak bestnya, Cik Z, disebabkan kita pakai orang profesional, kita kena bayar dia. Kena bayar fee lah. Jadi selain pada unit trust tu ada platform lain ke? Okey, mungkin tak ramai yang tahu sebenarnya. Selain pada unit trust, kita ada insurance produk yang diikatkan dengan investment link. Okay? So investment link ni pun sebenarnya dia berbentuk macam unit trust juga. So sambil kita dilindungi oleh insurance, kita juga dijanjikan dengan pelaburan. Dia ada banyak lebih ke? Adakah kalau kita ambil insurans saja hanya sekadar bayar insurans, bila dia ikat dengan investment ni, adakah kita kena bayar lebih sikit untuk investment? Kebiasaannya premiumnya sedikit mahal, kerana jika insurans yang biasa, premium yang dibayar tadi itu akan dibahagikan kepada dua. Sebut pasal insurance, kita ada participant account dan participant special account. So bila sebut participant special account, itulah nanti yang akan dibedakkan ataupun dipecahkan lagi untuk pelaburan, untuk claim, untuk lain-lain yang diperlukan oleh syarikat insurance lah. Dan itu yang akan menyebabkan harga premium untuk insurance plus investment tu akan sedikit mahal. Tapi nilai surrender dia pada ketika maturity mungkin akan lebih besar daripada sangat tinggi. Insurance yang biasa tanpa pelaburan. Betul. Selalunya kan kalau tuan-tuan, soalnya kalau macam orang cakap pasal insurans ni, kita tahu kad medical card je. Medical card je kita tahu kan. Tapi bila kita dengar penjelasan daripada saudara Amin tu, kita tahulah bahawa medium risk dia ada tawarkan yang
compilekan bersama dengan investment. Jadi saya harap penerangan tu boleh membantu kita sikit sebanyak bila kita nak membuat keputusan. Cik Faizal, saya nak tambah sikit boleh? Boleh. Boleh ya? Kita memang jom borak ni, kita memang boleh tambah borak je. Contohlah kan, bila kita buat pelaburan yang biasa tadi kan, kita ada savings account, ada tabung haji, ada ASB, ada fixed deposit. Kebiasaannya dividen tu kita dapat selepas tahun. Betul. Kita dapat selepas tahun. Sekarang ni ada pelaburan yang kita boleh dapat secara harian. Perasan tak? Kita ada Touch 'n Go Plus yang diberi profit setiap hari. Interestnya dikira secara tahunan, tapi dikreditkan profitnya setiap hari. Dan bukan sekadar produk yang saya masukkan ni adalah Touch 'n Go Plus. Dan bukan Touch 'n Go Plus satu-satunya menawarkan produk begini. Kita ada GX Bank, kita punya Malaysia Digital Bank yang baru dapat license, dia juga menawarkan produk yang sama. So jika kita pelabur yang mungkin tak berapa nak sabar tunggu setahun tu, ataupun itu adalah akaun perbelanjaan kita secara harian, kita boleh gunakan produk ini untuk kita dapatkan profit secara harian. Dia bukan Touch 'n Go e-wallet lah. E-wallet lain lagi. E-wallet lain lah. Di Touch 'n Go Plus nama dia. Yang ni Touch 'n Go Plus nampak saya pun baru hari ni tahu. Sebelum ni saya tak tahu. Daily profit. Baik, terima kasih Cik Amin atas pencerahan tu. Jadi seterusnya kita nak pergi kepada panel kita yang ketiga. Yang ni saya nak tanya dia. Dia macam mana ni boleh berkecimpung pula dengan pelaburan saham ni. Pelaburan yang berstatus tinggi ni. Kita cakap pelaburan berstatus tinggi tau. Macam mana boleh berkecimpung ni Ustaz? Okey. Terima kasih Cik Z, sahabat panel Cik Amir dan Dr. Rat. Okey, kalau tengok background saya tadi yang dibacakan oleh ahli panel tu, moderator tu, nampak agak jauh lah dengan tajuk jom borak kita pada hari ni. Kan, bidang agama sebab saya belajar di Universiti Islam Madinah. Balik pula kerja jadi pensyarah agama dan sebagainya. Banyak kalau tengok tadi CV, banyak terlibat dengan tabung haji, forum perdana. Tiba-tiba hari ni kena duduk cerita bab keuangan. Kan? Macam mana boleh terjebak? Okey, saya mula terjebak dengan salah satu daripada instrumen di dalam high risk punya investment lah, iaitu pelaburan saham. Saya start melabur di dalam saham ini pada tahun 2020. Baru lagi lah. Starting COVID lah lebih kurang. Starting COVID lah. 5 tahun. 2019 saya buka akaun CDS. Hujung 2019, 2020 tu saya start melabur lah selepas saya cari ilmu sikit berkaitan dengan pelaburan tu, dah mula start melabur. Okey, jadi tu bagaimana saya bermula. Startingnya hanya tengok iklan pelaburan je. Terjumpa satu iklan pelaburan di dalam Facebook, iaitu masa tu iklan Haji Asri Ahmad Academy, AAA. Jadi dia buat seminar talk berkaitan dengan pelaburan saham. Jadi saya tengok nampak macam menarik, satu benda baru satu bidang barulah bagi saya yang bidang agama ni, yang tak pernah mengikuti apa-apa seminar yang kaitan dengan pelaburan dan sebagainya. Jadi bila pergi tu tengok, dan dia pun bawa orang-orang yang berjaya, yang ni dapat 10,000 sehari, yang ni dapat 5,000 sehari, yang ni dapat paling sikit pun dapat 200-300 sehari. Kan? Dalam kepala fikir, kalau aku dapat RM100 sehari pun, kalau 20 hari melabur, dah 2,000 sebulan. 2,000 dah. Dah lebih pada gaji minima tu Cik Zat. Gaji minima pun lebih pada gaji minima. 1,700 kan? Ya. Menarik juga ni. Tapi pada masa tu nampak benda tu menarik, tapi kita nak start tak boleh sebab kita tak ada ilmu. Tak ada ilmu. Macam mana nak starting ni? Last kali habis seminar tersebut, saya belajar. Saya belajar melabur, belajar ilmu pelaburan.
Belajar ilmu pelaburan daripada A sehingga sampai Z. Bila dah yakin, boleh buat ni rasa, boleh buat ni kan. Bila ilmu belajar dengan siapa tu Ustaz? Belajar sendiri. Oh, belajar sendiri ya? Belajar sendiri. Ada guru pun guru online saja. Sebab masa tu dia dah start mula COVID. COVID dia dah tak ada nasional luar semua tak ada. Jadi banyak saya belajar online lah. Belajar online dan dah dapat ilmu tu baru saya mula pelaburan. Baru saya start lah. Start terjun ke lautan bursa. Kalau dalam geng-geng trader ni, geng-geng saham ni, dia di tempat nak melaburnya ialah di BSKL lah, ataupun KLSE, Kuala Lumpur Stock Exchange. Okay, jadi daripada situlah bermulanya saya terlibat dengan dunia pelaburan. Jadi dah hampir 5 tahun dah. 5 tahun berpengalaman, bukan saja sebagai pelabur. Bila dah ada ilmu, saya buka online kelas. Musim PKP tu, saya buat kelas mengajar dekat rumah. Tapi yang belajar tu daripada seluruh dunia lah. Saya pernah ada student belajar melabur saham ni daripada Kuwait, daripada Oman, daripada Arab Saudi, Singapura, Indonesia, Brunei. Tu saya punya student belajar masa musim PKP tu. Sebabnya bila saya nak buat sesuatu, saya akan buat sehingga sampai saya berjaya. Dan alhamdulillah lah berjaya jadi coach saham, berjaya menulis buku Ustaz, saham dan sebenarnya saya nak tanya soalan rahsia ni kat Ustaz ni. Bukan soalan rahsia, soalan panas. Saya nak tanya berapa didapat ni sebenarnya. Tapi kita rehat dulu, kita minum kopi dulu yang disediakan oleh Bake to Bite dan juga Cafe Koi. Selepas ni kita berjumpa lagi. Terima kasih bertemu sekali lagi dalam Jom Borak. Tadi kita dah cakap dengan Ustaz kan macam mana. Ustaz cerita macam mana dia boleh terjebaknya dalam pelaburan ni. Tapi sebenarnya saya ada soalan cepu mas. Tapi kejap lagi kita simpan. Soalan hottest ni kita simpan di akhir rancangan. Gitu. Tapi kita nak terangkat ukut Ustaz lah. Tadi panel kita yang pertama dia dah cerita pasal low risk. Yang kita punya panel kedua pun dah cerita pasal medium risk. Jadi Ustaz, selaku orang yang bertanggungjawab dalam menceritakan tentang pelaburan high risk ni, cuba Ustaz ceritakan sikit. Okey, terima kasih Cik Faizal. Kita nak masuk kepada high risk investment, pelaburan berisiko tinggi. Okay, bila kita sebut berisiko tinggi, kebiasaannya satu terma yang biasa kita dengar lah di dalam pelaburan ni, iaitu high risk, high return. Bila tinggi risikonya, maka tinggilah pulangannya. Jadi apabila tinggi pulangan, dia menjadi satu tarikan kepada orang-orang lah, tak kira lah di luar sana, dan kita sendiri pun bila kita dengar, pulangan tinggi ya. Cik Zaid, nampak menarik kan? Nampak menarik. Dan kita pun dengar banyak iklan. Tak handsome tak apa. Janji kaya. Kan. Jadi semua orang nak kaya ni, semua orang nak kaya. Dan di antara instrumen yang boleh mengkayakan, ataupun high risk investment ni, pelaburan yang berisiko tinggi ni, dia ada beberapa bentuk lah, beberapa bentuk instrumen. Yang pertamanya ialah pelaburan saham. Pelaburan saham iaitu kita melabur di mana-mana bursa. Bursa tak kira lah sama ada bursa dalam Malaysia, kita boleh melabur, dan bursa di luar negara sekalipun kita boleh melabur. Boleh Boleh. Kita boleh melabur di Dow Jones, di New York Stock Exchange boleh. Walaupun kita sebenarnya kita bukan rakyat negara. Boleh, kita bukan rakyat. Dan orang luar juga boleh melabur saham di BSKL.
Di Bursa Saham Kuala Lumpur. Sekarang ni dah zaman IT, dah zaman teknologi maju. Kita boleh melabur di mana-mana stock exchange. Tapi kita cubalah dulu melabur di dalam negara, dan kita juga menyahut seruan kerajaan untuk meningkatkan equity orang-orang Melayu. Betul. Sebabnya seperti mana yang diceritakan oleh Cik Amin tadi, yang terlibat dengan pelaburan ni, kalau kita melihat kepada komposisi kaum sebelum ni, lebih kepada orang bukan Melayu lah. Cuma kalau kita tengok lately ni, baru ada kesedaran di kalangan orang Melayu ni untuk terlibat dalam bidang pelaburan lah, dalam bidang pelaburan. Okey, itu yang pertama, pelaburan saham. Yang kedua, untuk high risk investment ni ialah mata wang kripto, pelaburan di dalam mata wang kripto, ataupun digital asset lah, digital asset. Contoh dia Bitcoin, Ethereum, XRP, Doge, Shiba dan macam-macam lah. Aset digital ni ataupun dipanggil kripto. Dan ianya suatu trend baru sekarang ni, untuk menjadi seorang trader ataupun pelabur kripto. Kalau kita lihatlah, kalau kita tengok Bitcoin sendiri pun, masa mula-mula dia dilancarkan, dia punya harga berapa je, satu Bitcoin tu tak sampai pun $100. Sekarang hari ni saya tengok pagi tadi, harga dia satu Bitcoin $95,000. Tapi sebenarnya Bitcoin ni memang boleh Boleh. Di Malaysia dibolehkan Dibolehkan, dan Bitcoin adalah antara mata wang digital yang patuh syariah. Maknanya Majlis Ulama Dunia telah mengeluarkan satu fatwa lah, harus halal, maknanya hukum kita melabur di dalam dalam mata wang kripto ni dibolehkan. Dari segi maksudnya dia syariah compliance. Sama juga dalam pelaburan saham tadi pun, kalau di BSKL kita ada lebih daripada 700 company, 700 dipanggil counter saham yang mematuhi syariah. Maknanya boleh terlibatlah bagi kita orang Islam ini. Okey, instrumen yang ketiga yang kita boleh melabur dalam high risk investment ni ialah pelaburan emas. Gold investment. Walaupun kita nampak dia tu macam tidaklah berisiko mana emas ni tapi bagi mereka yang melabur emas secara short term. Dia pelaburan ni dia ada dua, dia ada short term dan dia ada long term. Bagi mereka yang melabur emas secara long term tidak ada masalah. Sebabnya kalau kita lihat harga emas Cik Faizal, perubahan kalau kita tengok harga emas pada tahun 2005 harganya baru RM50 je 1 gram. Betul. 2005. Kalaulah pada tahun 2005 tu kita tahu harga emas pada hari ini, harga dia dah 400 lebih 1 gram, Cik Faizal. Guys, 2005 RM50, 2025 RM400 guys. Oh my god. Berapa ratus? Berapa ratus? 50 ke 400? Lebih kurang 800% kot. Kan? 800% dia punya profit kenaikan. Allahu akbar. Maksudnya kita bawa topik hari ni. Sikit-sikit tu. Sikit-sikit. Maksudnya kalau katalah kita ni seorang, kita kerja, kita ada pendapatan tetap lah. Kita ada pendapatan tetap. Setiap bulan dapat gaji kan. Katalah setiap bulan ni kita just put aside kita punya gaji kita, katalah kita ambil 100 lah sebulan. 100 bulan beli emas. 100 bulan beli emas. Kan? Itu yang ada kempen sebelum ni. Kempen dia kata 1 bulan 1 gram emas. Kalau dulu pada masa harga dia rendah tu kan, kita taklah terasa sangat nak beli, tapi sekarang ni bila dah tinggi ni nak keluar 1 gram terus sebulan 400 tu mungkin kita rasa besar kan. Betul. Tapi kita boleh mulakan daripada sekarang. Beli dulu sikit, tak sampai 1 gram pun tak apa, setengah gram kan. Jadi dia akan kenalah dengan tajuk kita sikit-sikit lama-lama. Last kali mungkin dekat pencen tiba-tiba ada 1 kilogram emas. Betul. Allah.
Mungkin 100 gram. Mungkin 100 gram emas. 100 gram emas kan. Betul. Saya pun terlibat dengan pelaburan emas sebab saya suka kalau macam saya ni, saya suka pecah-pecahkan, diversify saya punya pelaburan. Saya melabur saham sikit, saya melabur dalam dalam kripto sikit. Saya melabur dalam emas. Dalam emas pun saya ada pelaburan. Sesuai dengan apa yang filosofi dalam finance ni lah, yang kita selalu dengar, do not put all your eggs into one basket kan. So semua pelaburan itu kita diversify. Ada saving yang low risk, ada yang medium risk dan juga high risk. Kita ada saving account, kita ada dalam mudharabah, kita ada dalam pelaburan dalam instrumen-instrumen lain, supaya macam tadilah, kalau kita letak dalam satu bakul, kalau pecah habis kan, habis lah. Okey. Jadi itulah perkara lah yang mungkin saya nak sentuh sikit. Bila kata tadi untuk yang low risk tadi, kita boleh letakkan target kita, sebab matlamat kewangan kita kena jelas lah. Kenapa kita nak melabur tadi, kenapa kita nak simpan tadi. Memang betul dibagi kepada dua, short term dengan long term. Okey, tapi kalau kita untuk anak-anak muda lah, okey, yang baru bekerja dan sebagainya, baru dapat pendapatan dan sebagainya, letak dulu sebagai dana kecemasan. Sebab at least dalam ASB tabung haji tu, kenapa kita simpan dalam tu? Untuk dana kecemasan kita, at least 3 hingga 6 bulan gaji perlu ada lah. Betul. Lepas tu barulah kita go for medium risk, high risk untuk kita punya pelaburan. Memang betul, macam Ustaz kata, macam Encik Amin kata, memang kita punya duit ni, bila kita kata tentang pengurusan kewangan yang baik ni, memang kita kena diversified. Okay, dan kita ada ratio sebenarnya. Pengurusan kewangan baik, kita ada satu rules lah, kita panggil rule of thumb, yang mana bila kita dapat gaji tu, berapa sebenarnya yang kita nak put aside untuk melabur, berapa sebenarnya yang kita nak untuk komitmen. Dan kalau you dengar dekat luar kan, pakar-pakar kewangan bagi macam-macam ratio. Okay, tapi yang asasnya 10% mesti simpan lah untuk lindung. So kena ada untuk protection diri juga, yang contohnya insurans, takaful dan sebagainya. Okay, dan 20% tadi untuk you simpan dan labur. Dekat situlah kita diversify. Okay, sebab zaman sekarang ni ada yang bila saya buat live dan sebagainya, ada yang bertanya, kalau ikut ratio kena ada 60% atau 70% untuk komitmen. Tapi komitmen diorang sebenarnya lebih besar, dan dekat situ diorang akhirnya tak menyimpan pun. Dan bila tahu pasal ratio ni, baru rupanya kita perlu ada satu, tak kisahlah gaji kita berapa, ikut je ratio tu, 10% daripada gaji mesti untuk perlindungan, 20% untuk simpan dan labur, yang kita boleh bahagikan lah kepada emas, kepada pelaburan dan sebagainya. Dan 70% atau 60% tu untuk kita punya komitmen. Dan selebihnya untuk self reward lah. Tapi kan doktor kan, kalau kita tengok lah pada orang muda zaman sekarang ni kan, kita bagi tahu macam mana pun teori-teori tentang kewangan untuk menyimpan, untuk melabur apa semua, susah untuk diorang follow dan susah untuk diorang berdisiplin untuk itu. Sebab itulah saya kata tadi, memang kena ubah mindset kita lah. Sebab itulah dekat sini kita ni nak educate ramai-ramai yang mendengar podcast hari ni untuk faham sebenarnya kewangan ni penting, bermula daripada asas lah. Tapi Ustaz, kita pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Rat tu. Sebenarnya untuk simpanan tu kita kena ada 6 bulan simpanan. Betul. Kita takut bila kes yang macam COVID kan hari tu, ramai orang tak mampu untuk tak boleh nak survive sebab bila dia kena tu tak berhenti kerja, tak ada apa-apa kan. Okey. Tapi Ustaz macam ni, saya nak tanya soalan macam ni. Ustaz memang soalan panas ke sejuk ni? Soalan dia suam-suam je. Suam je dulu. Tapi Ustaz memang dah banyak kali terlibat kan. I mean Ustaz sendiri pun memang melabur dalam saham, kripto, betul, dengan emas. Saya nak tanya Ustaz lah soalan ni. Ni macam panas saya punya. Ustaz, ni sebagai panduan. Sebab sebenarnya kita nak bagi inspirasi kepada kumpulan yang dekat luar sana. Okey Ustaz, masa Ustaz melabur dalam saham, orang cakap untung paling maksimum Ustaz pernah dapat berapa Ustaz?
Okey, untung paling banyak lah. Paling banyak. Saya tak boleh nak bagi figure tepat lah. Okey. Disclaimer dulu lah. LHDN. Mungkin Ustaz boleh bagi tahu tapi kita beatkan dia punya Silent. Okey, berapa angka Ustaz? Berapa? Okey, saya pernah dapat 5 angka lah. 5 angka? Saya pernah dapat 5 angka kurang daripada 1 minit. Kurang? Berlabur. Guys, kurang 1 minit guys, 5 angka. Maknanya saya berniaga kurang daripada 1 minit. Saya masuk pasar tu maksudnya saya masuk BSKL lah. Pukul 9 pasar buka. Saya masuk pasar, saya tunggu kejap, tengok keadaan pasar macam mana. Tak, saya beli dan dalam masa kurang 1 minit terus saya jual. Ustaz, kenapa Ustaz berhenti pada 1 minit saja? Kalau Ustaz pergi ke 2 minit mungkin okey, jadi lebih banyak lagi. yang itu betul? Kita kena masuk dalam part risk management lah. Macam mana kita nak menguruskan risiko kan. Okey. Jadi dia ada satu benda lah Cik Faizal dalam dalam istilah dalam pelaburan saham ni, jangan tamak. Jangan tamak. Jangan tamak Cik Amin. Jangan tamak. Sebab tu saya bukan pelabur yang apa orang kata high risk. Kita ni macam jadi tak sabar kan. So kalau macam Ustaz dia 1 minit berhenti. Kita kalau boleh ini naik lagi ni. Tiba-tiba rugi kan. Jadi penonton dekat luar sana, kita tahu kan macam apa yang Ustaz cakap tadi, 1 minit Ustaz boleh dapat 5 angka tu dalam masa kurang daripada 1 minit. Tapi itu cerita indah. Itu cerita indah. Dalam pelaburan mesti ada cerita kurang indah je juga kan. Betul. Jadi Ustaz, dalam banyak-banyak pelaburan tu, agaknya berapakah jumlah kerugian yang paling besar Ustaz pernah dapat? Sama. Kerugian yang paling besar pun saya pernah rugi 5 figure. 5 figure juga. Jadi itulah tuan-tuan. Sebenarnya apa yang kita nak sampaikan kepada tuan-tuan ni bukan cerita sekadar yang indah-indah juga. Yang tak indah pun kita beritahu juga. Sebab apa? Sebab untuk panduan untuk kita semua. 5 figure tu maksudnya selepas saya accumulate lah. Saya kumpul lah maknanya itu. Jadi Ustaz macam mana kalau macam tapi dia punya profit lagi besar pada loss lah. Gitu dia punya ni. Okey, untuk orang yang ada duit macam Dr. Razia yang selalu shopping handbag tu kan. Tapi saya nak tanyalah sebut pasal handbag ni. Sebenarnya ramai juga orang kita yang lebih suka beli handbag yang lawa-lawa ni berbanding pada itu macam mana Ustaz? Tu semua liability. Tu semua liability guys. Tu semua liability. Kalau beli handbag 1,000, lepas tu boleh tak jual 1,500? Ada orang beli tak rasanya bag tu? Kan. Mesti kurang jual tu harga kurang daripada bila dia jadi barang second hand, kecuali barang tu akan jadi barang antik. Antik lain lah kan. Dia akan turun harga. Okey, kita buang pasal handbag tu. Kita nak cerita pasal doktor yang suka beli handbag. Kita cakap macam mana kalau macam saya ada duit ni, berapa yang saya boleh kalau saya nak melabur dalam saham tu? Okey, dia dalam pelaburan saham minima dalam pelaburan saham ni kita kena beli 100 unit. 100 unit saham. Dia 100 unit saham ni dia terpulang kepada harga saham kita nak beli. Katalah harga saham yang kita nak beli tu 20 sen satu saham. Kali dengan 100 unit. Berapa? 20 sen kali 100? RM200 lah. RM200. 20 sen kali 100 unit RM200. Maksudnya modal permulaan yang kita nak mula adalah RM200 untuk beli saham tersebut, dan dia ada fee lain lah, brokerage fee dan sebagainya. Maknanya modal permulaan tu dalam RM250 kita dah boleh melabur. Ustaz ada tak saham preferred yang Ustaz kalau boleh akan pergi ke saham yang itu dulu? Okey, kebiasaannya kita akan tengok chart. Kita akan tengok chart saham itu, chart satu-satu, dia panggil counter. Company syarikat tu dia panggil counter. Kita akan tengok dia punya chart counter itu, dia nak pergi ke mana. Bila kita baca chart tu kita dah boleh tahu dah arah dia tu dia nak pergi ke utara ke ataupun dia nak pergi ke selatan. Okey, kita tengok secara keseluruhan dia. Okey, bila kita nampak perjalanan chart tu ni nak pergi ke utara ni. Jadi preferred counter adalah kena cari counter-counter yang jenis macam tu. Okey, dan kebiasaannya counter-counter yang macam tu counter-counter yang
blue chip counter yang established lah. Dan kebiasaannya harga satu unit saham dia pun agak besar lah. Biasanya RM1 ke atas. Tapi ada juga saham-saham yang harga dia bawah RM1, tapi dia mempunyai trend dia yang sedang menaik. Okey, jadi di situ kita perlukan ilmu yang berkaitan dengan bagaimana cara nak membaca chart, cara nak membaca candlestick, indikator dalam saham tu kita kena banyak belajarlah untuk kita baca tersebut. Tu pada peringkat boleh saya katakan pada peringkat awal orang yang nak melibatkan diri dalam pelaburan saham. Di zaman sekarang, siapa yang nak melibatkan diri dengan pelaburan saham, dia bukan menjadi suatu kemestian dah. Kalau di zaman AI ni sekarang ni, di zaman AI ya. Zaman AI ni dia sekarang ni dah ada AI yang suggest kita nak beli saham apa. Tapi boleh percaya ke Ustaz? Boleh percaya. Kalau kita buka ChatGPT, kita tanya tu, kita percaya tak yang ChatGPT cakap? Kalau kita tanya ChatGPT, fakta kita semak lah. Kita kena semak jugalah. Maksudnya kalau katalah ChatGPT tu suggest kita satu-satu counter, okay, kita pun semak balik dengan chart, tengok macam mana. Gitulah maksudnya. Tapi dia ada analisis dia tapi juga. Analisis dia ada algoritma dia semuanya lah. Sekarang ni. Saya jelas lagi lah ya. Kebetulan menarik lah pula kan. Menarik tajuk. Kita pengalaman. Jadi nak tanya apa beza saham tu, apa stok yang biasa, stok yang biasa dan juga IPO, sebab ada juga yang suka mencadangkan kita IPO instead of kepada share. Okey. Beza antara IPO dengan stok biasa. IPO ni adalah stok ataupun counter yang baru nak masuk ke bursa. Baru nak delisting di bursa. Okey, initial public offering. Okey. Baru nak delisting. Jadi dia akan buka dulu IPO ni, dia akan buka dulu dengan harga tertentu. Dan harga dan dia punya IPO ni dia ada ratio dia. Untuk terbitan awam berapa, untuk maksudnya kita sebagai orang awam tu kita pun boleh beli. Untuk company dia punya ratio dia lah. Kebiasaannya kalau kita buka Maybank to You pun ada. Dekat dalam tu kita boleh beli melalui Maybank to You pun kita boleh beli IPO. Cuma kelebihan orang yang terlibat dengan membeli IPO ni, kebiasaannya katalah harga dia buka katalah 20 sen. Kan? 20 sen. Apabila orang subscribe, bila dia dah terlebih subscribe, kebiasaannya harga dia akan naik. Akan naiklah bila first day dia listing tu di bursa tu, daripada 20 sen biasanya dia akan buka dengan harga lebih daripada 20 sen lah. Biasa sampai 30 sen, 40 sen, kadang-kadang sampai 100% dia punya kenaikan dia pada hari pertama. Pada hari pertama dia di listing. Jadi ada pelabur yang mana dia hanya melabur untuk IPO sahaja. Maksudnya dia hanya beli IPO tu, melabur saham IPO je, habis tu terus dia jual. Dia tunggu pula next IPO keluar. Okey, next IPO keluar, dia beli lagi, kemudian first day terus dia jual. Memang fokus dia kepada dia fokus IPO ada. Kawan-kawan saya pun ada, fokus dia hanya pada itu IPO. Itu kalau sahaja. macam IPO tu dia risiko tinggi jugalah. Risiko tetap sama. Tetap sama. Sebabnya dia ada je yang saham first day dia buka tinggi, buka aja terus dia jatuh. Terus dia jatuh. Tapi kadang susah juga kan nak dapat IPO ni kan. Nak dapat susah. Kita orang awam ni dia ada punya kuota. Dia ada dia punya kuota lah. Saya pernah juga ambil IPO ni, biasa dapat dalam 7,000 unit, 10,000, maksimum 10,000 unit je saya dapat. Tak boleh dapat banyak lah. Jadi kalau ikut pandangan Ustaz lah, untuk yang level high risk ni, memang saham platform dia. Saham, kripto, emas short term. Short term lah. Tapi jangka panjang dia, kalau jangka panjang, kalau long term dia akan jadi medium risk. Jadi medium risk lah. Dan satu lagi ada forex. Forex tapi forex tu saya tak sebutlah sebab dia tak syariah compliant. Forex saya pun dah itu tadi. Sebab kenapa kita bawa Ustaz hari ni? Sebab kita nak tahu syariah compliant ke, tak syariah compliant ke, melabur juga. Jadi kita kena tahu. Okey tuan-tuan semua, sebenarnya banyak sangat kita nak tanya dekat Ustaz pasal emas,
pasal saham. Pasal tu ada banyak. Actually, semua kita nak tanya pendek-pendek ni. Tapi apakan daya, itu je lah masa yang kita ada. Tapi kita akan berehat sebentar. Kita akan jumpa selepas ni. Cuma sebelum tu, saya nak beritahu. Kita hari ni macam biasa. Saya dah cakap, kalau Jom Borak punya podcast, memang penaja dia bukan main hebat lagi. Hari ni kita ditaja oleh Bake to Bite dan juga Cafe Koi. Rasa kopi sebenar. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, tadi kita dah berhenti rehat. Kita dah minum kopi yang ditaja khas oleh Bake to Bite dan juga Cafe Koi. Saya berbelit-belit sebab sebenarnya tuan-tuan, Bake to Bite tu, kalau nama France dia, Bakar tu Bite. Tapi sebab dia nama English, jadi lain sikit. Soalnya nama France dia orang sebut. Jadi kalau nak minum kopi, nak tempah apa ni, cream puff, boleh hubungi Bake to Bite. Dan macam juga Cafe Koi. Hubungi ni, nanti kita akan slotkan dekat crawler kat bawah tu. Nanti bolehlah tengok nombor kat bawah tu. Okey. Jadi sekarang ni, untuk ni kita akan bagi last word lah. Dah habis ke? Dah nak habis dah. Kita sepatutnya, itulah kita kena minta lama sikit. Kalau ramai yang tulis komen kat bawah ni, nak lagi, nak topik apa, kita akan tambah slot masa. Tapi kalau sendu je, macam mana, setakat ni sajalah podcast kita hari ni. Nampak tak? Okey. Jadi, doktor, last word doktor. Okay. So terima kasih kepada PMS Edukas juga, okay, dan juga kepada PMS Sharp TVET, okay, dan juga Pertanian Muazzam Shah lah, okay, yang menganjurkan podcast Sikit-Sikit Lama-Lama Jadi Bukit, Simpan versus Melabur. Okay, so hari ni saya buat summary sikit lah, okay, daripada apa yang kita dah sharing dan sebagainya. Okay, dalam pandangan saya ataupun lebih kepada bagaimana kepada pengurusan kewangan itu sendiri. Okay, so tadi kita dah tengok kita ada 3 type of risiko yang kita kena tahu dalam kehidupan kita ni. Hidup kita memang berisiko, betul? Okay? Memilih kanan ke kiri pun semua berisiko, ada dia punya risiko dia. Betul. Okay, so sama juga dalam kewangan, okay, dalam pelaburan, okay, simpan versus labur. Okay, bagi pendapat saya, kalaulah kita ni sendiri tak boleh nak konsisten melabur, kalaulah kita ni tak boleh konsisten nak menyimpan, so kita kena lupakanlah untuk melabur. Tapi kita kena ingat untuk jangka masa panjang, okay, banyak benda yang kita boleh dapat dengan pelaburan sebenarnya. Terutama ni pada jangka masa panjang lah. Dan kita kena ingat satu lagi, okay, ni last word, okay, duit kita akan semakin mengecil. Disebabkan oleh inflasi dan sebagainya. Kita tengok kan dulu kalau kita beli kopi ni, orang kata dengan RM1 pun dah dapat pada zaman mak ayah kita lah. Okay, tapi zaman sekarang agak berapa harga kopi? Okay, so makin meningkat. So dekat situ, kalau kita tak melabur, duit kita akan makin kecil dan dia akan rotate lah, akan akhirnya pergi kepada bank semula. Tapi betul kan doktor? Sekarang ni kalau kita belanja 500 tu, tak penuh satu troli. Betul. Ya Allah, mahal. Zamannya apa tu? Kita kadang-kadang bawa emak lah, bawa troli. Gitu. So, sebab itulah pentingnya kita ni ada ilmu kedua-duanya. Ilmu kewangan kita perlu juga kita diversify kan? Okay, kepada bukan setakat menyimpan tapi melabur juga. So nak dapatkan ilmu pelaburan perlu ada ilmu kewangan lah. Okay, itu yang saya nak cakap lah di akhir kata podcast ni. Alright. Terima kasih banyak doktor. Semoga perkongsian daripada doktor tu memberi sedikit inspirasi dan juga panduan untuk kita semua. Jadi Cik Amin, apa kata akhir Cik Amin? Terima kasih Cik Faizal, ahli panel yang ada pada hari ini, Dr. Razia dan juga Ustaz Bad. Berjaya juga kita buat podcast ini Sikit-Sikit Lama-Lama Jadi Bukit. Saya teruja, rasa macam tak cukup lagi masa yang diberikan. Kalau boleh nak tambah lagi lepas ni, insyaAllah. Boleh. Tapi kita kena tengok you all yang sedang menonton ni, share, like, follow, whatsoever lah, subscribe, komen kat bawah, minat lagi baru kita boleh panjang kan. So mungkin pesanan lah daripada saya
dalam keterujaan kita untuk mendapatkan profit ataupun mendapatkan keuntungan, kita kena sentiasa berwaspada dan juga menjadi insan ataupun manusia yang sihat akal fikirannya, waras lah. Okay? Kerana kata orang, kalau kita terlampau tamak dan juga tidak berhati-hati, kita terjebak kepada dunia scam. Sekarang ni kan banyak kes-kes kata pelaburan itu, pelaburan ini. Mungkin satu tips untuk mereka yang berada di luar sana, kalaulah pelaburan ataupun janji untuk melabur dan keuntungan untuk pelaburan itu, boleh beli dah. Tak apa. Kalau janji tu nampak too good to be true. Contoh too good to be true. Terlalu bagus untuk menjadi satu kenyataan. Contohnya, melabur satu hari boleh dapat pulangan 20%. Nak tak? Nak. Okay. Tapi dia too good to be true. So, macam kena fikir balik lah, betul ke? Ya, possibility dia untuk satu scam itu adalah besar. Okay? Dan kalau kita pengguna yang bijak, sentiasa cross check balik dengan Bank Negara Malaysia dan juga Suruhanjaya Security. Betul. Itu saja. Betul betul tuan-tuan semua. Kalau macam contoh kita nampak macam ada satu iklan ke apa-apa ke yang mendorong kita too good to be true tu, sebenarnya kita kena fikir balik, kena double check balik betul ke. Okay. So itu kata Cik Amin. Seterusnya kata-kata akhir Ustaz. Okey, terima kasih Cik Faizal dan juga sahabat panel pada hari ini, Dr. Rad, Cik Amin. Okey, untuk kata-kata terakhir saya tahu ramai daripada penonton yang menonton podcast kita hari ini mula timbul perasaan untuk nak terlibat dalam high risk investment kerana dia menjanjikan ataupun dia nampak peluang untuk menjana pendapatan. Ya, betul. Tapi dalam masa yang sama, saya nak menasihati mereka-mereka yang nak terlibat di dalam bidang pelaburan ini, labur dulu untuk ilmu. Sebelum kita nak melabur, kita perlu labur dulu untuk mencari ilmu. Jangan terus pergi melabur je. Tengok ada orang yang offer pelaburan ni macam tadilah yang Cik Amin cakap tu tadi. Kita takut terlibat dengan scammer-scammer, dan kalau dia nak terlibat dengan diri sendiri dia dengan pelaburan, elok dia labur dulu untuk ilmu supaya dia tahu banyak benda dalam bidang pelaburan ni. Jadi apabila dia menyertai pelaburan dengan ilmu, insya-Allah dia boleh berjaya. Apabila dia dah berjaya, kena ingatlah apabila kita dah masuk dalam bidang pelaburan ini, kita dah ada ilmu, kita dah usaha, dan yang last sekali kena ingat kepada sang pemberi rezeki. Keberkatan. Untuk keberkatan lah kita mencari rezeki. Berlabur ni mencari rezeki ni. Kita kena ingat kita dah ada ilmu, kita dah usaha untuk melabur dan sebagainya. Kena ingat, banyakkan doa dan tawakal. Banyakkan doa. Sebab melabur ni berniaga ni. Melabur ni adalah salah satu bentuk perniagaan. Jadi kena ingat, kita kena banyakkan doa, banyakkan tawakal supaya Allah Ta'ala sentiasa mudahkan kita dalam urusan pelaburan kita. Dan apabila Allah memberi rezeki, saya kaitkan dengan agama sikit lah. Ustaz kan? Ustaz lah. Wajib tu. Okay. Apabila kita dah dapat rezeki daripada pelaburan, kena ingat, zakat, bayar, banyakkan bersedekah, supaya Allah Ta'ala akan tambahkan lagi rezeki kita melalui apa sahaja bidang pelaburan yang kita sertai. Wallahualam. Itulah dia tuan-tuan semua. Itu sedikit perkongsian daripada Dr. Cik Amin dan juga Ustaz. Tapi sebelum kita tutup program kita pada hari ini, Doktor, kalau mungkin ada buku baru ke Doktor nak share? Okay. Terima kasih banyak. Alright, okay, untuk penonton podcast, okay, you all boleh follow TikTok saya, Dr. Razia Dani, okay, untuk dapatkanlah input-input ataupun tips-tips kewangan anak muda. Okay, termasuklah lepas ni akan ada lebih banyak ibu-ibu berkaitan dengan kewangan juga. Okay, selain daripada kewangan dalam bidang perakaunan jugalah. Okay, so dekat sini memang saya berbesar hatilah.
okey, untuk sama-sama menyebarkan ilmu kewangan ni. Okay, dah mungkin lepas ni kita boleh berkolaborasi. Mungkin ada live TikTok di platform saya dan sebagainya. Okay, stay tune. Alright. Cik Amin ada apa-apa yang nak dikongsikan? Kalau Dr. Razia ada TikTok, saya pun ada. @matmin. TMIN. So itulah tadi kita dah borak-borakkan macam tak puas kat sini kan. Faham sangat Makmin. Makmin je nama dia. Okay? So nanti kita boleh teruskan di luar lah. Ustaz ni mungkin ada, kalau orang nak belajar ilmu dengan ustaz ni, macam mana ustaz? Sebenarnya Cik Z kan yang nak belajar. Okey, macam mana ustaz? Kalau sebelum ni saya banyak mengajar di di online lah. Di online, tapi selepas dah dilantik sebagai ketua jabatan mengajar saya lupa nak maklum. Saya agak sibuk dan nak terlibat dengan kelas-kelas, kecuali kalau ada request lah. Mungkin selepas ni mana-mana yang nak request boleh direct PM saya. Kita boleh cuba arrange lah apa-apa kelas yang berkaitan dengan pelaburan Cik Zaid, kalau nak boleh PM saya nanti. Boleh PM. Tapi cuma saya nak maklumkan dekat pendengar dekat luar sana, macam mana nak hubungi ustaz ni. Sebenarnya ustaz merupakan ketua jabatan pengajian di Politeknik Muazzam Shah. Boleh je cari ustaz di jabatan pengajian lah. Lepas tu nanti barulah you boleh deal dengan dia lah. Okey, tuan-tuan semua, setakat itu saja podcast kita pada hari ini. Tapi sebelum tu, tolonglah tuan-tuan, saya tahu ramai dekat sana yang menonton tapi tak nak subscribe. Why you all? Why? Okay, subscribe. Jangan tak subscribe supaya nanti akan ada timbul notifikasi ting. Kalau kita buat topik-topik baru yang lebih best lagi. Tapi kalau you all memang nak lagi topik ni lebih lanjut, komen dekat bawah. Jangan tak komen, supaya kita baca dan kita tengok balik. Atau apa-apa saja topik yang you all rasa nak untuk kita buatkan di masa akan datang. So jangan lupa untuk letakkan komen dekat bawah. Jangan lupa like, share, subscribe, follow dan segala macam lah. Okay, hashtag Jom Borak PMS Educast. Akhirnya saya berjaya. Okey, itu saja untuk sesi perkongsian kita pada hari ini. Jumpa lagi di masa akan datang. Assalamualaikum. Faizal sign off. Bye.